Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. La fadilati Syekh Maulana Rais Majlis Asyu'un Al-Islamiyah di wilayah Tijala, ila masyayikh wal asatizah min al-ma'ahid al-islamiyah al-atiqah, wa ila zamilina Yai Idrus Romli min Indonesia, wa bil khusus ini Syekh Al-Ghazali Sekam alladhi kana ma'ana fi sinin al-madiyah, wa ila sadat al-talabah wal asatizah jami'an. Jadi untuk tanpa membuang masa, pembentangan saya adalah berkenaan hujjatul ulama ahli sunnah wal jamaah dalam menolak dakwah Wahabi. Dalam hal ini perlu saya maklumkan bahawa kertas kerja saya ada 85 surat dan telah saya serahkan kepada Setia pada beberapa waktu yang lalu, lebih dari sebulan, dijawikan oleh pihak Jabatan Mufti Negeri Perak, dan tuan-tuan boleh merujuk yang versi Jawi. Sekiranya ada terjemahan atau ada tulisan Jawi yang kurang tepat, saya mohon diperbetulkan kerana bukan saya yang menjawikannya. Saya menulis dalam tulisan bumi, tapi teks Arab ada di sana. Jadi manhaj saya lebih kepada ini nas al-Arab, dan nanti dijawikan oleh pihak Jabatan Mufti Negeri Perak. Hadirin wal hadirat Allah, selain pembentangan yang ada di depan ini adalah ringkasan daripada apa yang akan saya bentangkan, tapi syamil atau menyeluruh. Saya dimaklumkan diberikan izin untuk ada soal dan jawab, dan saya mengajukan. Jadi kertas kerja ini adalah membawa sedikit isu pengenalan berkenaan Wahabism atau dakwah Wahabiyah, dan apa sahaja isu-isu yang menjadi dakwah yang mereka dakwahkan atau yang mereka pertolakkan atau mereka pertikaikan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Beberapa waktu di Malaysia terutamanya, Wahabi memang agak ganas dan agak rancak menyebarkan dakwah mereka. Ganas dalam arti agak progresif, kita panggil bahasa Inggeris ya. Dan banyak falsi yang mereka sebarkan, kononnya mereka membawa tidak ada beza dengan mainstream umat Islam. Mereka mengajak perdamaian, tapi hakikatnya mereka mengkafirkan kebanyakan ahli sunnah wal jamaah. Kebanyakan juga mereka membid'ahkan amalan-amalan yang telah di-endorse atau telah disahkan oleh para ulama. Oleh itu dalam pembentangan saya terus rujuk kepada kitab mereka. Kalau tadi Baba Ghazali menerangkan secara mendalam isu akidah, ini saya cuba bawakan untuk hadirin yang ada di sini, insya-Allah antum yani minal ulama', termasuk di kalangan ulama yang boleh membaca teks diterus insya-Allah di sini. Pengenalan Wahabi, next. Okay, next. Okay. Kalau lihat dalam teks ini, boleh kita lihat bahawa perkataan Wahabi sebenarnya adalah membawa maksud akidah atau mazhab atau gerakan, tak kisahlah kita nak namakan apapun, aliran dan lain-lain, yang mana ia ada unsur politik di apabila ada di Najd atau di daerah Hijaz, yang diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, yang mana pada hakikatnya dia mengambil banyak ijtihad dan aqwal daripada tokoh-tokoh Hanabilah yang Hasyawiyah seperti Al-Imam Ibn Taymiyah dan juga Al-Imam Ibn Qayyim. Tapi mereka dulu menamakan diri mereka sebagai Wahabi, tapi hari ini tak kita saksikan nak bagi nama Wahabi. Mereka istilahkan diri mereka sebagai Muwahhidun, Ahli Tauhid, Ashab Tariqatil Muhammadiyah, Dakwah Salafiyah,
dan macam-macam istilah. Jadi lalu banyak isu-isu yang mereka kaitkan dan menjadikan asbab untuk menghidupkan gerakan mereka. Seperti umat Islam Ahlussunnah Jemaah ini adalah membawa bid'ah, mu'attilah, penyembah kubur, lalu banyak-banyak perkara-perkara yang tidak patut disadarkan. Next, iaitu beberapa penyelewengan Wahabi dalam isu akidah. Boleh kita lihat teks. Yang kitab ini diambil daripada Mufti Saudi hari ini, iaitu Saleh Fauzan Al-Fauzan. Kitab dia adalah kitab Wahabi yang paling awal saya baca sebenarnya. Jadi saya ini bukan pernah jadi Wahabi, tapi pernah belajar manhaj Wahabiyah. Walaupun tak lama, hanya 9 bulan. Sejak hari pertama saya belajar tu, saya dah gaduh dengan ustaz dan senior-senior tersebut. Dan insya-Allah kalau Kiai Idris Romli sangat faham Tauhid 3 daripada golongan Wahabi, dan saya insya-Allah masih ingat Tauhid 3 itu macam mana daripada Wahabi. Tauhid 3 ni Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, Asma' wa Sifat, dan mereka tak boleh lari. Diambil dari kitab Tauhid Saleh Fauzan Al-Fauzan. Dulu saya mengaji khatam waktu sebelum saya pindah masuk pondok. Dan saya tak menolak kitab tersebut pada waktu itu. Cuma dia diterjemahkan dalam bahasa Melayu di Malaysia. Di sini Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan jelas, kalau kita lihat, bolehlah lihat dalam ibarat tersebut, termasuk daripada iaitu golongan-golongan munharifuna anil manhaji as-salafi bi asma'illahi wa sifatihi at-ta'ifah al-musyabbihah wal mu'attilah. Jadi dia nak kata golongan sesat ini adalah golongan mu'attilah. Salah seorangnya siapa? Yaitu disebutkan sini, yaitu golongan al-asy'ariyah wal maturidiyah. Yuthbituna al-asma'a wa ba'd-as-sifati wa yanfauna al-ba'd al-akhar. Dimaksudkan asy'ariyah maturidiyah ini termasuk golongan sesat. Dan kenapa dia sesat? Dekat bawah tu dia terangkan, saya lompat sikit. Tariqatut ta'wil ay ta'wilin nusus al-waridah fiha al-zahiriyah. Jadi dia menegur orang-orang yang melakukan takwil di kalangan Asy'ariyah Maturidiyah. Ini adalah sesat. Dan ada yang kata, Ustaz, kita ikut salaf. Kita Asy'ariyah jelas. Asy'ariyah juga menerima manhaj yang dipanggil dengan manhaj salaf sebenar, iaitu tariqatut tafwid. Dan mereka menyesatkan tariqatut tafwid. Disebut kat sini, tariqatut tafwid ay tafwidu ma'ani hadhihi nusus ila Allah azza wa jalla. Ini pun termasuk yang disesatkan oleh golongan Wahabi. Jadi tak payahlah nak mungkir ulama-ulama ahli sunnah di kalangan salaf seperti Al-Imam Ibn Abdul Bar, walaupun 400 lebih, yang menyebutkan amiruha kama ja'at. Dalam banyak khusus yang lain, sebenarnya Ibn Abdul Bar, Al-Hafiz Ibn Abdul Bar tidak sama sekali seperti apa yang mereka pakaikan atau mereka gunakan. Kerana hakikatnya Ibn Abdul Bar itu antara mazhab tafwid, dan dalam beberapa ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat, Ibn Abdul Bar mentakwil. Belum lagi ibarat-ibarat yang lain. Banyak ibarat-ibarat ulama salaf yang mereka, bahasa Indonesia kasar dia, kita guna di bodoh, mereka perkosa atau mereka paksa untuk memberi tafsiran mereka. Hakikatnya makna dia adalah makna tafwid. Dan golongan Wahabi terkenal, iaitu melakukan yang dipanggil tasbih dan tajsim, di mana mereka meletakkan yad dengan makna tangan. Tangan itu apa? Anggota jawarih. Dalam beberapa kitab mereka sebut di makna al-hakiki. Apa makna hakiki? Ya, hakiki. Bila ditelusuri dia kata al-jawarih, dia kata menafikan jawarih lam yahud fil Quran. Menafikan jawarih tidak sabit dalam Al-Quran dan Sunnah. Berarti betul lah ada jawarih, dia kata macam. Ini adalah termasuk perkara yang jelas-jelas melanggar kaidah tafwid yang dipegang oleh ulama, majoriti ulama salaf. Tidak semua, tapi majoriti. Next.
Saya bagi contoh paling mudah adalah isu istawa 'alal 'arsy, sumastawa 'alal 'arsy, ar-rahman 'ala 'arsy istawa dan lain-lain. Di mana istawa mereka nak beri makna duduk. Kena makna duduk. Jadi kalau kita kata istawa, yani mufawwid maknahu ila Allah, dia kata ini mu'attilah, aktil, tidak memberi lafaz sesuai dengan haknya dalam bahasa Arab. Walaupun kita i'tiqad dalam bahasa Arab menerima kaedah majaz dan hakiki. Kalau kita belajar dalam Jawahirul Maknun, Aqdul Jumat, anda yakin kat sini banyak yang hafal mutun-mutun ilmiah, jelas meletakkan bahawa setiap bahasa akan menerima ada makna hakiki dan makna majazi. Dan yang makna hakiki dia adalah jawarih, makna majazi dia adalah bermaksud iaitu kuasa, kudrah. Seperti bahasa Melayu, Melaka jatuh di tangan Portugis, takkan maksud dia Melaka jatuh tangan Portugis, matilah Portugis. Dan mereka ingin memberi makna duduk. Kalau kat Malaysia dulu pernah jadi pergaduhan besar isu istawa dengan makna sila lendik. Itu dah tak boleh nak takwil kalau sila lendik itu. Bersemayam tu masih boleh takwil. Maksudnya kalau dia guna bersemayam dengan maksud menguasai itu boleh. Seperti saya kata, Sultan Brunei bersemayam di Bandar Sri Begawan. Belum tentu Sultan Brunei itu sedang duduk di Bandar Sri Begawan, dia mungkin berada di negara lain. Dan kita tahu dia berkuat menguasai di Bandar Sri Begawan di sana. Next. Dan isu paling besar tokoh mereka iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah yang dikaitkan Mujassimah, dan mereka marah. Mereka kata kami bukan Mujassimah. Mereka kata kita tak tetapkan itu Allah itu berjisim. Itu menunjukkan mereka tidak memahami mazhab Ibn Taymiyah sendiri. Dan saya alhamdulillah sempat mengaji dengan tokoh-tokoh besar Wahabi di Maghribi sendiri. Dan saya belajar kitab ini. Ini adalah kitab yang saya sempat menadah. Kitab Bayan Al-Istijahmiyah karangan Ibn Taymiyah. Dalam ibarat ini dijelaskan wa ma'lumun anna kaunal bari laisa jisman laisa huwa mimma ta'riful fitratul badiha. Jadi dia kata orang yang kata Allah itu laisa jisman, khabar dia laisa huwa mimma ta'riful fitratul badiha wala bi muqaddimatin qaridatin min al-fitrah. Dijawab di situ. Saya rasa saya tak perlu terjemahkan kerana kat sini semua faham bahasa Arab. Lalu ada yang bila saya berhujah dengan golongan mereka menafikan. Tak, khabar dia bukan dekat situ. Macam-macam orang nak pusing. Saya kata pergi balik belajar nahwu. Tapi kat bawah sekali itu cukup jelas. Kata Ibn Taymiyah wa annal mawjuda al-qa'ima bi nafsihi la yakunu illa jisman. Wa ma la yakunu jisman la yakunu illa ma'luman. Wa ma la yakunu jisman la yakunu illa ma'luman. Wa min al-ma'lumi anna hadha aqrabu ila fitrati wal uquli min al-awwal. Sampai macam tu. Jadi Imam Ibn Taymiyah memang mensabitkan jisim bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia tetap berlapik Allah jismun tapi bukan kal ajsam. Ini perbahasan yang panjang. Dan bahaya dalam sisi ahli sunnah menyelirik itu pasti. Sama ada jatuh kufur atau tidak. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab Al-I'lam bi Qawaidil Islam itu dia menjelaskan bahawa tajsimnya ada dua, tajsim sharah dengan ghairu sharah. Kalau masih ada yadul la kal aidi, dia kata hadza mujassimah ghairu sharah min ad-dhalal ahli bid'ah, sesat tapi tidak jatuh kufur. Kalau Allah lahu yadun kal aidi atau kayadid, berarti baru jadi kufur kerana dia panggil dengan jasmah yang sahih. Wallahu a'lam. Lalu di sini juga dia menyebutkan dalam kitab yang sama, lalu dia kata apa? Min ahli isbati wal nafi ittafaqu. Dialah ahli isbat wal nafi. Ittafaqu ala anna al-wahma wal khayala la yatasawwaru mawjudan illa mutahayyizan aw qa'iman mutahayyizin wa huwa al-jism wa sifatuh. Al-musbitatu qalu wa hadha haqqun
haqqun ma'lumun aidan bil adillatil aqliyyah wa syar'iyyah bal bil darurah. Jadi dia nak sabitkan Allah SWT ini mutahayyiz. Dan dia sabitkan jisim itu mesti mutahayyiz. Dan ini yang dia pegang sendiri. Dari riwayat Hadrah. Sebab itu tidak menjadi pelik kalau pada zaman Tayyah itu sendiri dia dihukum penjara oleh Imam Subki, oleh putat-putat pada zaman itu. Statement-statement ini yang memang betul-betul berbahaya. Dan kita tahu bagaimana ulama yang mengarang kita tadi menerangkan akidah dia lalu dia bertaubat, lalu pengarang tadi meninggal sebelum ibu tadi meninggal, yang menurut riwayat setelah dia bertaubat dia rujuk balik, maksud dia kembali ke bid'ah, kembali ada yang kata dia taqiyah dan macam-macam orang dan diserahkan kepada Allah. Tapi yang penting adalah ajaran itu tetap ajaran yang menyeluruh. Next. Jadi seperti ulama menyebutkan bahawa Al-Imam Ibn Taymiyah ini membawa yang dipanggil dengan ajaran Hasyawiyatul Hanabilah. Hasyawiyatul Hanabilah jelas di dalam kitab mereka menyesatkan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dalam ada seorang nama dia Sijzi nama dia. Meninggal tahun 444. Al-Imam Abu Hasan Ash'ari meninggal 324. Jadi dia ini baru 100 tahun setelah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, tidak jauh. Dia memang menyatakan Abu Hasan dan Abu Mansur adalah sesat. Kitab itu saya ada dalam artikel saya yang panjang, tapi dalam slide ini tidak dimasukkan. Dalam itu isunya berisu yaitu kalam Allah bila sautin wala harfin menurut ahli sunnah wal jamaah. Kalau menurut Hasyawiyatul Hanabilah, kalam Allah mesti berhuruf dan suara walaupun qadim. Saya bagi contoh Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri dalam kitab Majmu' Fatawa dia kata, wa jumhurul muslimin yaquluna innal Qur'an al-Arabiyyah kalamullah wa qad takallama Allah bihi biharfin wa sautin faqalu innal harfa wa sauta qadimatul ahyan. Jadi dia kata Allah ni kalam dia itu adalah bersuara dan huruf tapi qadimah. Padahal tidak ada satu nas pun mensabitkan kalam Allah itu mesti berhuruf dan bersuara. Tapi dia berani mengatakan kata tersebut kerana dia kata lazim Quran bahasa Arab itu dia disebut dalam suara berhuruf. Dan kitab tersebut saya dah baca, kitab yang lebih besar atau sisi di Hasyawiyatul Hanabilah. Dia bagi hujah kerana ijma' ahli lughah. Ahli nahwu kan al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufid bil wad'i. Dia kata mestilah bersuara kerana lafzul la yatasawwar illa bil harfi was saut. So dia kata itu salahlah kita nak bahas akidah dia berbahas ilmu nahwu. Tak betul. Tempat tak betul. Dari riwayat Hadrah. Maka golongan Wahabi hari ini mereka membawa manhaj Hasyawiyatul Hanabilah. Next. Dan di dalam ibarat yang sama juga menetapkan Muhammad Saleh Al-Utsaimin fi hadha isbat qaulillah wa annahu biharfin wa sautin li anna asla al-qauli la budda an yakuna bis-saut. Jadi dah kata Allah SWT bila berfirman dia mesti bersaut. Qadim kalam Allah nafsi yang qadim tu mesti bersuara. Itu dah tak betul. Qadim tapi bersuara. Suara itu tak ada. Dia tidak kata qadim. Ini tanakut. Ada riwayat Hadrah begitu. Next. Al-Imam Ibn Taymiyah dalam Darul Ta'arud baik Darul Ta'arud bil Aqli wal Naqli dia kata ini dia menerangkan tentang tafwid itu sesat. Jadi ada yang kata kita terima tafwid. Saya tengok perdebatan sahabat saya Ustaz Amin kat Sarawak dengan Wahabi melalui TikTok. Jadi dia kata kami isbat istawa. Macam mana bersemayam pun sesat kepada Allah. Kalau macam tu tafwid betul, tapi Wahabi tolak tafwid. Dia pun tak tahu. Tuan-tuan, Imam Ibn Taymiyah menolak tafwid. Ibn Taymiyah dikata apa? Fatabayyana anna qawla ahli tafwid alladhina yaz'amuna annahum muttabi'una lis-sunnati was-salaf min syarri aqwali ahli al-bidah wal ilhad. Jadi dia kata orang yang tafwid ini min syarri aqwali ahli al-bidah wal ilhad. Ini suatu tuduhan yang sangat. Dan isu selanjutnya dalam masalah
akidah adalah mengkafirkan orang yang melakukan istighatsah. Dan ini insya-Allah maklum menjadi perjuangan mereka pada hari ini yang menjadi kesudahan ini. Sebab kalau isu-isu bid'ah hari ini orang dah boleh takyah. Oh, kami menerima bermadhab, ada masalah bermadhab, baca Fatihah, Bismillah, kuat, baca jari tak gerak-gerakan, kami pun terima. Hari ini di Malaysia mereka berani semua benda-benda macam itu. Bahkan banyak isu-isu mazhab Syafi'i mereka dah boleh menerima. Bahkan kunut sekalipun. Kunut tu bagi mereka boleh, ialah ni mazhab Syafi'i, ada hadis dia. Mereka boleh bertakyah macam tu. Tapi bab istighatsah ni, kalau dia ada DNK Wahabi memang tak boleh lagi. Memang tak boleh lagi. Dari banyak daripada orang-orang yang takyah jadi Wahabi di Malaysia, kami dapat tangkap ala isu istighatsah. Bagi mereka istighatsah ni dah syirik akbar. Syirik akbar ni kita tahulah dia adalah khuruj anillah, keluar daripada agama, berarti kufur. Dan mereka menuduh sebagai kafir. Di Malaysia saya pernah dituduh sebagai penyembah kubur. Menyembah kubur, kufur. Kuburiun. Berarti saya pernah dikafirkan dengan bahasa berlapis, penyembah kubur. Dan ini terus terang kita tegaskan bahawa di sisi ahli sunnah penjelasan istighatsah banyak. Saya bagi contoh next daripada kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi Bughyatul Mustarsyidin menjelaskan tentang at-tawassul bil anbiya wal awliya fi hayatihim wa ba'da wafatihim mubah syar'an kama waradat bihi sunnatu as-sahihah hadis Adam alaihi salam min asa ila akhirih. Ini memang hadis-hadis ni pun dah ada kitab besar Syekh Yusuf Nabhani karang 2 jilid. Lepas tu mereka membezakan antara istighatsah dan tawassul. Hari ini ada upgrade kita. Tawassul boleh. Tawassul macam mana? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Allahumma inni as'aluka bijahin Nabi. Jadi dulu mereka sesatkan. Tak kafirkan tapi sesatkan kerana tidak waris. Ahli bid'ah. Itu yang disebut oleh Saleh Al-Fauzan dalam kitab Tauhid yang tadi. Tapi hari ini mereka kata itu boleh diterima. Apa sebab? Ialah adalah nas. Kami jumpa hadis, alhamdulillah. Tapi kalau pergi kata ya Rasulullah habis ni, dia tak boleh. So saya kata, cuba baca ibarat tersebut. Wa qawli syakhsi al-mu'min ya fulan inda wuqu'ihi bi syiddatin dakhilun fi tawassuli bil mad'uhi ila Allah ta'ala. Wa sarfun nida'i ilaihi majazun la haqiqatun. Wal ma'na ya fulan atawassalu bika ila rabbi ayyuqila ifrati aw ayyarudda ghaibi masalan. Fal mas'ulu fil haqiqati huwa Allah ta'ala. Wa innama utliqa al-istighatsah bin nabi aw al-wali majazan aw atlaqa al-istighatsah bin nabi aw al-wali majazan. Maksudnya apa? Bila kita kata kita pergi ziarah makam Rasulullah SAW, kita sebut ya Rasulullah isfa' lana dan lain-lain. Akhir ni, ini sebenarnya ada tak kita sedikit pun iktikad Nabi itu adalah Tuhan? Tak. Kita semua iktifak Nabi adalah makhluk Allah, sebaik-baik makhluk yang paling diciptai, Nabi terakhir. Yang kalau dalam hadis riwayat Al-Hakim, laulahu lama khalaqtuka ya Adam, kalau bukan kerana dia aku tidak ciptakan engkau Adam. Berarti adanya alam ini kalau bukan kerana Nabi Muhammad SAW, Allah tak ciptakan. Jadi atas dasar derajat baginda SAW yang tinggi itu, kita bertawassul dengan dia. Dan salah satu kaedah dalam bahasa itu ada istilah majaz. Yang mana hakikatnya kita bukan percaya Nabi yang menaikkan hajat. Yang jalankan hajat adalah Allah SWT. Itu dalam akidah. Dalam Tuhfatul Murid, Imam Sanusi dalam kitab Syarah Muqaddimah, iaitu menjelaskan hakikat kita yang sebenar bukan api yang membakar. Yang membakar itu hakikatnya adalah Allah. Kita belajar hukum adat dan lain-lain. Jadi tak mungkinlah itu akidah yang kita pegang. Bila tadi je kita kena ambil hakikat, tak boleh ambil majaz. So kalau nak tahu tu, kaedah Imam Rafi'i dalam kitab Fatwa Hadithiyah Imam Ibn Hajar cerita, tanya pada dia. Maksud kita ya Rasulullah tu
Rasul yang menyembuhkan atau Allah? Kalau dia kata Allah ni tawasul, tawasul itu tak boleh nak dikafirkan, tak boleh nak dituduh lebih-lebih. Tapi mereka tak, mereka anggap inilah perjuangan mereka. Dan ini yang kita kena tegas, terangkan kepada mereka. Hadirin wal hadirat kita. Next. Mengkafirkan sesama Muslim ni. Dalam ini Muhammad bin Abdul Wahab sebut, wa yuhibbu man baqiya 'ala syirki alladhina yujizuna at-tawassula wal istighatsata bis-salihin wal anbiya fa hadha aidan kafirun, kata Muhammad bin Abdul Wahab. So macam mana? Ada yang tak takyah nak kata Tuhan Allah tak kafirkan. Ni kita putih, kita dia ada dicetak oleh mereka juga. Tahqiq bin Bas. Next, dari oleh sini jelaslah keekstreman mereka dalam bab takfir. Dalam bab takfir itu mereka nyata dan mereka tidak boleh lari. Kalau ada hari ini nak berjamalah, anak muamalah dengan wahabi, saya berusaha untuk baik. Sebab apa, nak tak nak, saya percaya mereka boleh berubah. Dan saya baik dengan semua orang, hatta dengan wahabi, dengan musuh, dari itu saya salam. Yang alim lah, tapi kalau yang jahil itu tak payahlah, buang masa. Kita salah, kita hormat, kita dengan harapan dia boleh menerima penjelasan. Hadirin wal hadirat. Cuma kalau dibiarkan, yang akan melahirkan iaitu ISIS, Boko Haram, Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda yang gundu, Taliban yang gundu, ini adalah mereka. Next. Penyelidikan Wahabi dalam bab fiqh. Next. Isu paling besar adalah isu bid'ah. Jadi, yang itu kaedah ni dah jelas, iaitu kullu bid'atin dalalah, dia tidak mahu memberi makna yang berbeza, ataupun kita walaupun mungkin minal mudayyiqina, termasuk yang mentadayyiqkan, menyempitkan makna bid'ah, seperti Imam Syafi'i, dia masih menerima perkara tersebut bukan bid'ah sekiranya ada sandaran hukum yang lebih umum atau dalil hukum seperti masalah mursalah dan lain. Itu Imam Syafi'i yang sebenarnya. Tapi mereka tak. Mereka hanya tanya, tak ada hadis Nabi, tak ada Quran, okey bid'ah. Sesat. Contoh dia adalah al-ihtifal bil maulidin nabawi, wa tabaruki bil amakin, wal athari wal amwat, wa nahwi dzalika, wal bid'ah fi majalil ibadat wa taqarrub ila Allah. Ini dia. Ini adalah wal bid'ah fi majalil ibadat wa taqarrub. Mereka membid'ahkan perkara-perkara fikih. Next. Salah satu contoh dia adalah amalan ulama salafus saleh. Salafus saleh dalam bab Lailatul Nisfi min Sya'ban. Lailatul Nisfi min Sya'ban ini termasuk yang diamalkan hatta Imam Syafi'i jelas dalam kitab Al-Um. Tapi yang ada hari ini dia kata apa? Wa min dzalika takhsisul Lailatul Nisfi min Sya'ban bi qiyamih wa yawmin nisfi min Sya'ban li siyamih. فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء خاص به من ذلك من البدع المنكرة. Jadi Saleh Fauzan ini membid'ahkan apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um. Next. Mereka juga memang madhab tidak bermadhab atau dipanggil dengan al-madhabiyah. Saya bagi contoh Muhammad Abdul Wahab dalam kitab dia Ad-Durrar Saniyah. Durrar Saniyah ini adalah kumpulan fatwa dan tulisan seluruh keluarga besar Muhammad bin Abdul Wahab. Dari dia, anak dia, cucu dia. Dan dikumpul oleh cicit-cicit dia. Di sini dia jelas. Dia kata, ittakhadhu, dalam firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Yang mana ayat itu menunjukkan kepada golongan rahib dan lainnya yang menjadikan mereka seperti Tuhan yang mereka sembah. Dia terapkan kepada siapa? Fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal a'immatu ba'dahu bihadza alladhi tusammunahu al-fiqh wa huwa alladhi sammahu Allahu syirka wa ittiqaduhum arbaba la a'lam bainal mufassirina fi dzalika ikhtilaf. Sampai macam tu. Berarti kan kita dalam produk fiqh mazhab Syafi'i, kita tahu kita kena belajar dalam
belajar fiqh, dalam fiqh Syafi'i dari Anku, nanti pindah kepada Mukhtasar Muzanni, pindah kepada Hawi Kabir, pindah kepada Nihayatul Matlab kepada Al-Wasit, Al-Wajiz, Khulasah Imam Ghazali, lalu lahirlah Al-Muharrar, Fathul Aziz Syarah Wajiz, lalu lahirlah Minhajul Talibin, lalu Syarah Minhajul Talibin, Khufah, Nihayah, Syarah Mahani dan lain-lain. Dari sini lahirlah kitab Fathul Wahab daripada Minhajul Talibin, Fathul Wahab, Minhajul Pula. Lahirlah pula ulama-ulama Melayu kita seperti Syekh Nuruddin Arani Siratul Mustaqim yang menukil dari Minhajul Talibin, Syekh Dawud Al-Fatani dalam Buhatul Pula, Hukul Masail. Fiqh itu sampai kepada kita hari ini. Seperti itu. Yang mana nafas kita akan rujuk nas-nas hukum-hukum tu, syarat, hukum solat, ibarat Imam Nawawi kata apa, ditafsirkan oleh Ibnu Hajar, ditarjih oleh Al-Ramli, kaul zahir, kaul qabilul asah, kaul sahih, qabilul sahih, ta'if dan lain-lain. Itu semua dah ada kaedah-kaedah. Bagi mereka ini sama macam ittakhadhu ahbarahum arbaban min dunillah. Nauzubillah. Padahal bukan, kerana kita tahu kita ini tidak mampu ijtihad. Sebab itu kita perlu fiqh. Orang yang muqallid, dia pegang kepada kaul mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu dalil di sisi muqallid seperti kita. Ini disebut oleh siapa? Imam Asy-Syafi'i dalam Muwafaqah. Dan dia nafikan, dia anggap ini seperti menuhankan fiqh. Nauzubillah min zalik. Ini contoh ekstrim dia di dalam hal tidak benar. Next. Contoh paling mudah adalah membid'ahkan melafazkan niat. Dan ini Kiai Idrus Sofi pernah kena di Batam. Dia kata, oh kami bukan tak ada masalah bab lafaz niat, cuma macam mana boleh lafaz niat usolli fardhu zuhri. Saya kata, dan hati saya kata, oh dia ni salah faham. Dalam mazhab Syafi'i tak pernah kata kena usolli fardhu zuhri. Mazhab Syafi'i hanya meletakkan kena ada qasar, ta'yin, ta'arud. Yang kena ada itu 3 isu. Itu yang kena ada. Macam mana bentuknya, bahasa Melayu ke, bahasa Siam ke, bahasa Arab ke, itu tak ada masalah. Cuma kami dulu pakai bahasa Arab lah untuk lidah dia cinta bahasa Arab itu saja. Ada dengan cara bersolih Allah. Ada yang menggunakan nawaitu solat al-duhri, solat al-fardhi, misalnya. Semua dia orang pusing kan, yang kata ada bid'ah. Rasul tak pernah ajar. Padahal solat Fauzan lebih syadid. Al-jahru bin-niyatis solat. Yang solat ada ayat salah. Al-jahru bin-niyatis solati bi ayyakula nawaitu an usalliya lillahi kadza wa kadza wa hadhihi bid'atun li'annahu laysa min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat ijtihad ulama Syafi'i bukan mutaakhir. Ada yang kata ini mutaakhir. Imam Ghazali dah sebut dah dalam kitab Al-Wasit dalam fiqh mazhab Syafi'i, dia kata perkara yang membantu perkara yang fardu, rukun. Nawaitu apa? Adanya niat dalam solat itu rukun solat. Melafazkan niat itu membantu perkara rukun. Itu bagus ke tak bagus? Kalau bagus apa? Tak ada apa-apa. Apa masalahnya? Dia bukan membuat ibadah baru, solat baru, bukan. Dia adalah mengukuhkan hati. Dia mengukuhkan hati supaya perkara tersebut dapat khusyuk. Okay, next. Contoh lain adalah menghantar jenazah dengan bacaan tahlil. Ini memang sentrik lah. Kalau di Malaysia tu tak habis-habis menjadi isu kalau kita bawa jenazah dengan baca tahlil dan lain-lain. Next. Talqin jenazah misalnya. Talqin jenazah. Sekarang mereka tak buat talqin. Mereka nak buat nama dia tazkirah. Bawa orang mati dia tazkirah. Saya kata diorang tak mengaji kitab Imam Ibn Qayyim. Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh sebut talqin itu sunnah. Alasannya sunnah apa? Talaqaul umat bil qabul. Kerana diamalkan oleh banyak umat Islam di zaman Imam Ibn Qayyim. Boleh rujuk dalam kitab Ar-Ruh Imam Ibn Qayyim.
So kalau nak bid'ahkan talqin, bid'ahkan Imam Ibn Qayyim cukup kata saya. Next, iaitu membid'ahkan hadiah pahala bacaan kepada si mati. Ini pun perkara khilafiyah. Diorang bercanang bahawa Imam Syafi'i kata al-masyhur la yasil. Thawabul ihdath thawab kan la yasil. Mazhab Syafi'i kita kata, ya walaupun kaul masyhur Imam Syafi'i la yasil, tapi Imam Syafi'i pun ada kaul jadid. Dibahas oleh ulama. Imam Syafi'i ada kaul kedua yang menantikan sampai. Itu pun sampai dan tidak sampai tidak menjadi isu. Isu dia mereka bid'ahkan. Kalau kita baca Allah tak sampaikan, pahala itu berhenti pada kita seumpama. Kenapa tiba-tiba bila ihdak pesawat dan main jadi bid'ah sesat, masuk neraka dan lain-lain? Ada riwayat hadrat juga. Next, bacaan Yasin, tahlil dan memberi makan. Ini dah dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi dalam salah satu kitab Nihayatus Zain tentang memberi makan dan lain-lain. Dia adalah termasuk minas sadaqat. Next, lalu al-ihtifal bil Maulidin Nabawi atau peringatan Maulid yang tadi disebut di awal, termasuk daripadanya yang munasabat-munasabat diniyah ukhra. Diorang bid'ahkan wa minha al-ihtifal bil munasabati ad-diniyati ka munasabatil Isra' wal Mi'raj wa munasabatil Hijratin Nabawiyah. Wahana al-ihtifal bi tilka al-munasabat la asla lahu min asy-syar'i. Ini kata Syekh daripada Al-Qasani. Saya hujah-hujah jawab, saya dah masukkan dalam artikel, boleh baca, boleh hantar PDF kepada semua hadirin. Dan dalam hal itu, pada mereka menyambut hari kebangsaan Saudi Arabia. Kalau saya waktu di sana, saya pernah tengok sampai-sampai itu dekat airport. Irfa' raksaka bi annaka sujudiyun. Sampai macam tu. Angkat kepala bahawa kau ni Saudi. Saudi ni lebih tinggi daripada yang lain. Boleh sampai macam tu. Lalu perayaan dia punya merdeka, dia punya perayaan negara dia boleh pula. Sampai ada satu video gambar pemimpin mereka ada lubang, pasal ada orang duduk kat tangan orang lain salam. Seolah-olah salam khusus. Itu semua tak bid'ah. Tapi kalau buat Isra' wal Mi'raj bid'ah. Hijrah Nabi bid'ah. Ada riwayat hadrat. Next, penyelewengan Wahabi dalam tasawuf. Next, dalam tarekat tasawuf ni tak boleh nak buat apa. Kelompok yang paling awal mereka perangi, bahkan mereka kafirkan kebanyakan di kalangan mereka, di kalangan golongan ini adalah golongan ahli tarekat, ahli tasawuf, ahli suluk. Ini yang mereka memang aktif dalam banyak hal. Tak semua, tapi dalam banyak hal. Sesat, sure. Kalau tak Malaysia tu, tarekat tasawuf ni semua sesat lah. Nak cari yang mereka luluskan, saya belum jumpa. Dia boleh katalah yang kami selesai ini, yang ini kami belum bahas. Tapi isu amalan yang ada dalam tarekat yang mereka sesatkan itu ada sebentar. Saya bagi contoh. Mencium kaki guru menjadi isu. Padahal saya kata ini tak ngaji apa tak ngaji minhaj. Anak mengaji kat pondok memang tahu. Imam Nawawi sebut dalam Majmu'. Dalam minhaj itu dibahas lalu disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar Haytami. Disebut oleh Imam Ar-Ramli. Cium tangan, cium dahi, cium kaki. Guru kerana li'ilmin au syarafin au wilayatin mas'udin. Ini yundabu disunatkan. Kita tak buat di Malaysia, saya tak tahu di Thailand, tapi di Malaysia kita tak buat kerana bukan adat kita. Tapi bolehkah kita tuduh orang lain kau syirik sebab kau cium kaki ibu? Dan ini terjadi di sana. Ada riwayat padahal dalam mazhab Syafi'i sunat. Pada hari ini di Indonesia bulan lepas kecoh mereka ada yang Wahabi buat video masuk dalam televisyen menghina salah seorang ulama uswah di Indonesia iaitu Kiai Anwar Mansur, Pondok Pesantren Lirboyo. Yang demonstrasi beribu marah. Alasan dia apa? Ada salah satu dia ada gambar dia merangkaklah untuk salam kiai, dan itu adat kami di Pulau Jawa, di pondok-pondok memang macam tu. Kalau tuan-tuan pergi ke Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok
kosong, duduk kencong, duduk rimaku. Kalau kiai jalan tu semua rendah macam ni. Kalau jumpa kat rumah tu memang duduk merangkap untuk cium tangan. Itu adalah adat. Dan bila tanya ini Rasul ajar tu, saya jawab ada. Bukan dalam kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi dia ada dalam kitab nama dia At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Tadribur Rawi. Dalam ilmu hadis dia ada adab tahammul hadis macam adab untuk menuntut ilmu tu ada. Menghormati guru seperti ada itu ada. Dan kita di pondok tu kita semua benda tu adalah memang dah bukan tak ada sedikit pun rasa menganggap guru itu fanatik lah, maksud tak ada. Cuma kecintaan kita kepada guru. Kerana apa? Kerana guru kita ni dah mengajarkan kita walau satu huruf. Ana abdun liman yu'allimuni walau harfa. Aku ni seorang hamba bagi orang yang mengajar aku walau satu. Orang yang mengajar seperti itu. Bukanlah kita anggap kita tidak hamba saya, bukan. Tapi nak bagi contoh. Tapi mereka tidak mengajarkan adab dan akhlak yang ada dalam ilmu tasawuf. Mereka datang. Dan perkara-perkara yang lain. Hadirin wal hadirat. Contohnya ibarat dalam hal ini, ibarat ini dia jelas menunjukkan bahawa golongan-golongan ulama tasawuf ini adalah golongan sesat. Min a'zamin nasi dalalan mutasawwifah. Dia contoh, dia bagi contoh, yatba'una madhhab Ibn al-Arabi wa Ibn al-Farid. Wa tadzakara ahli ilmi anna Ibn Arabi min a'immati ahli madhhab al-ittihadiyah wa hum aghladu kufran min al-yahud wa nasara wa kullu man lam yadkhul fi din Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yatabarra'u min din al-ittihadiyah fa huwa kafirun bari'un min al-islam wa lam tasihha as-salatu khalfahu wa la tuqbal ash-shahadatu. Padahal kalau menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatwa Hadithiyah, aqwal tersebut sama ada maksus atau kita anggap dia syafa'at atau kita tak tahu tafsiran ini, kita haramkan dibaca, tapi kita terima dia sebagai wilayah, sahibul wilayah, atau kalau tak, kita biarkan, tawakuf. Amankan tawakuf, tak bagi stigma, halas. Yang lebih aman daripada kita bagi makna yang salah. Dia tidak anggap macam itu, lalu kita kafirkan dia. Seumpama nanti di akhirat dia bukan termasuk daripada yang kita maksudkan. Ini dimasukkan dalam hadis man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Hadirin wal hadirat. Dan ini contoh yang lain. Kama alaihi katsirun min ahli tuqi wa tasawufi fa innahu ahdathu min al-'abdi bil-dhawq wal hawa ma lam tarid bihi hadhihi syari'ah. Sampai dia tolak, dia masukkan ini termasuk ilmu yang salah. Dan untuk membid'ahkan zikir kuat, ini memang tak ada apa-apa lah. Dah menjadi lazim amalan mereka. Next, al-dhikr jama'i ba'da salat li'anna al-mashru'a anna kulla syakhsin yaqulu al-dhikr al-warid munfaridan. Wa min dhalika al-adhkar as-sufiyah bi'anwa'iha kulluha bid'un wa muhaddathatun li'annahu mukhalifatul adhkar al-mashru'ah fi siyaghiha wa hay'atiha wa awqatiha. Hadirin wal hadirat. Termasuk lagi adalah membaca hizib dan ratib ulama. Yang disebut kat bawah tu, katakan wa min dhalika al-adhkar as-sufiyah bi'anwa'iha kulluha bid'un wa muhdathatun li'annahu mukhalafatun al-adhkar al-mashru'ah fi siyaqihha ila akhirih. Berarti apa? Berarti Imam Nawawi, hizib Imam Nawawi, Ratibul Haddad, walaupun Ratibul Haddad itu datang daripada Quran dan Sunnah. Jadi di Malaysia makfurat tu laris. Dia orang pun terima makfurat. Dia kata makfurat boleh asal al-banah. Tak tahu. Tapi Ratib Haddad tak boleh. Apa nak amalkan amalan ulama ni? Dia cukup dengan Nabi, cukup lah. Saya kata kita tak pernah baca Ratib Haddad. Cuba buka Ratib Haddad. Awal sampai akhir semua daripada makfurat. Dan dia lupa makfurat Hasan al-Banna itu datang dari mana? Datang daripada Wasifah Sakiyah.
Kan Hasan al-Banna ni sebenarnya pernah hadir dalam Zawiyah Usafiyah mengamalkan wazifah Saruniyah Ahmad Zaman Fas. Lalu dia susun dijadikanlah makmum. Tujuannya pun supaya yang salah pun boleh nak fikir pada taraf fikir. Mereka tak baca, terus dengar je ratib haddad, sasar, ratib al-atas, bid'ah. Isi tak tahu. Hadirin wal hadirat. Zikir Allah Allah. Ini ada yang kata tak ada makna. Nama Allah dia kata. Salah satu yang menjadi isu adalah zikir hubiyah. Yang ini tak ada hadis. Mereka masih menggunakannya untuk mengici-ngici saya. Padahal yang sebutkan ini adalah Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, adik Imam Ghazali. Dalam kitab At-Tajrid di kalimat Tauhid, Kashiful Qulubi yaqulu la ilaha illallah wa kashiful arwahi yaqulu Allah 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 wa kashiful asrari yaqulu Jadi disebut boleh panjang 500. Lalu dia tanya, kenapa tak zikir anak-anak? Kenapa zikir? Boleh buka Imam As-Sabban. Imam As-Sabban dibuat hasyiah kepada Ashuni ala Al-Fiyah Ibn Malik. Ibn Malik. Dalam tu dia sebut, Yahu ya man lahu illahu. Ini kan zikir dalam Tariqah Syadiliyah. Dalam Hizib Kabir. Hizib Kabir. Li'annahu bimislihi ismun lidatil aliyah la dhamir. Jadi dia adalah termasuk ismun lidatil aliyah. Dari tersebut adalah beberapa jawapan terhadap fitnah dan juga tuduhan golongan Wahabi dalam isu-isu yang berbagai, utamanya di Malaysia. Mungkin saya boleh iktifak sekadar ini. Kalau ada salah silap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku buka berhaza, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.